Pinterest boleh buat anda jadi bankrupt? Betul. Kalau asyik nak sebiji macam gambar Pinterest tapi tak faham harga material dekat Malaysia sekarang. Okey, siapa dekat sini yang dah simpan beribu gambar Pinterest tapi bila tanya kontraktor, harga dia terus buat rasa nak nangis? Lily faham sebab Lily pun selalu jumpa klien yang datang dengan impian kayangan tapi bajet masih marhen. Memang frust bila apa yang kita nak tak sama dengan kemampuan kan? Tapi jangan sedih dulu. Sebenarnya ada je cara nak dapat vibe Pinterest tanpa perlu gadaikan simpanan. Rahsianya terletak pada pemilihan material alternatif. Tak semestinya kena guna marble sebenar. Boleh je guna quartz stone, vinyl berkualiti tinggi atau material lain yang sesuai untuk nampak vibe mahal. Gabung pula dengan lighting yang betul. Memang wow. Lily dah bantu ramai pemilik rumah sekitar KL untuk dapatkan konsep look alike Pinterest dengan bajet yang lebih masuk akal. Jadi, anda tak perlu pening kepala pilih material. Lily yang bantu mudahkan semuanya. Alright, nak tahu material apa yang harga berpatutan tapi nampak luxury? Komen Pinterest dekat bawah. Jangan tunggu sampai bajet dah hangus baru nak cari Lily.